Okey, kuah laksa kita. Ya, ada bunga kantan, daun kesum, pekat. Kita guna apa? Ikan selayang. Bismillah. Kita nak buat pelancaran warung di Ansar. Menu dia antaranya roti canai. Ini seperti yang kita lancarkan pada hari ini. Roti canai ada, popiah sayur kat sebelah tu ada. Nasi lemak tapi hari ni tak adalah. Kita ada sate. Kita akan ada char kway teow. Lepas tu kita ada laksa utara yang macam sekarang ni lah. Kan? Laksa utara ni insyaAllah. Lepas tu kita ada cendol. Cendol ni cendol Gaza kita panggil. Jadi kita akan buka selepas sambutan hari raya ni. Akan dimaklumkan ataupun akan diwar-warkan di kita punya media sosial dalam masa 2 minggu lah insyaAllah. Doakan kami. Semoga kita punya menu ni dapat sambutan yang hangat daripada komuniti di sini dan seluruh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah warung di Ansar akan bila beroperasi nanti kita akan ada menu roti canai. Pelbagai roti canai lah. Ada roti sardin semua. Ni roti kosong. Jadi roti canai pun antara yang menu menarik lah kat sini. Kita tengok dekat kita punya poster lah. Kita ada sambal lah, pakai sambal dengan kuah dal, kari. Kari dal. Sekat ni. Sate. InsyaAllah. Tersate. Abang-abang sate. Dia kita TV abang-abang sate sikit. Jangan abang sate hari ni dah berapa banyak tusuk dah. Bakar. Alhamdulillah. Dia tu Pak Atus Sucuk kita dah bakar. Jadi sila datang ke tempat sate lah kalau nak ambil sate InsyaAllah. Oh, sate apa yang ada bang? Ayam dengan daging. Nampak tengah menyela rasa nampak.